Hai Ranes, so sekarang Nas nak share tentang korang punya pemakanan sebelum berlari. Ramai orang bila dia nak berlari ni kan, sememangnya akan keliru. Nas, kalau abang nak berlari, kalau aku nak berlari, kena pakai apa? Kena makan apa? Sorry. So dekat situ, korang bila nak berlari, sebenarnya secara mudahnya, memang korang kena try. Dia tak ada satu jawapan yang jitu, yang rigid kepada semua orang. Kadang-kadang ada 10 orang nak berlari, 10 orang cara pemakanan yang berbeza. Contohnya, ada orang dia okey untuk nak makan buah. Contohnya dia makan pisang, dia makan buah yang buah apple ke sebagainya lah kan. Dan ada orang dia okey untuk makan coklat bar. Coklat bar tu tak kisahlah jenama apa, perisa apa, ada orang macam tu. Dan ada orang dia okey untuk nak makan energy gel. Kan kalau korang pernah makan jenama N8 ataupun pelbagai jenama lagi lah. Sekarang pun dah banyak jenama energy gel yang ada. So, dekat fasa pemakanan sebelum berlari tu, korang kena ada fasa percubaan untuk diri korang sendiri. Korang boleh dengar apa yang orang lain boleh cakap. Korang boleh dengar apa yang orang share. Tapi, korang kena terima dan korang kena R&D, Research and Development dulu kepada diri korang sendiri sebelum korang nak apply apa yang korang nak makan tu. Kadang-kadang pemakanan cara A untuk orang A, cara B untuk orang B. Dia macam tu. Itulah pendapat Nas. Kalau korang setuju tak setuju terpulang. Tapi sebab Nas sendiri pun, ada orang dia suka coklat bar. Sebab Nas memang tak suka kalau tekak Nas ada coklat bar kan dia kan agak pekat. Berperisa berlemak kan. So tak best for me. Jadinya korang sendiri perlu try. Ataupun maybe korang boleh tanya kan. Korang cuba tanya geng-geng runner yang dah laju-laju ni kan. Korang cuba tanya ada geng-geng runner A ni macam mana, geng-geng B ni macam mana, geng-geng C ni macam mana. Sebab ada yang agak tak biasa kan. Kau pernah dengar tak orang makan belalang kunyit? Belalang goreng kunyit tu, belalang yang besar tu kan, yang digoreng tu. So yang tu pun ada orang makan untuk sumber protein katanya. Sebab Nas tak boleh dah tak setuju dengan dia orang. Kadang-kadang ada je betul untuk dia punya pihak. Sebab maybe kita tak selera ataupun kita tak best. Sebab ada orang dia memang suka. So yang tu kebetulan okey untuk dapatkan protein. Ada orang dia maybe sebelum berlari dia makan nasi 3 jam ataupun 4 jam sebelum berlari untuk dapatkan tenaga. Ada orang dia makan roti. Roti tu orang kata karbohidrat yang ringan kan. Kita mudah rasa kenyang walaupun 2-3 keping kita dah okey kan biasanya. So dia agak besar dia punya skop untuk nak dapatkan satu jawapan yang okey untuk korang sendiri. So korang pun kena melatih badan korang. Yang mana okey, yang mana tak okey dengan body korang sendiri. Jadi dekat pemakanan ni agak susah, agak besar dia punya skop. Dan secara mudahnya korang boleh tengok jugalah kan. Cara pemakanan harian pula, rutin harian korang. Secara mudahnya korang tengoklah segitiga piramid tu. Itulah cara mudah kalau Nas nak bagi tahu korang. Itu yang paling senang, itu yang paling mudah korang ikut. Korang ikut makan mengikut keperluan tu. Karbohidrat, protein, and then lemak dan sebagainya kan. Dia ada kategori tu kan. So, cuba korang untuk try macam mana untuk body korang sendiri. Kadang-kadang pula tengok atas ekonomi kan. Ada orang dia okey untuk nak makan makanan yang agak mahal. Tapi tak semestinya. Ada je makanan murah yang okey. Tapi kurang sikit lah. Dia punya gizi tu kan. So, untuk makanan ni, why not kita letak dalam diri, better aku invest banyak sikit duit dalam bab makan supaya kita makan apa yang elok, apa yang okey, apa yang terbaik untuk diri sendiri. Sebab memang kita perlukan energi, memang kita perlukan sumber untuk kita nak bergerak. Sebab kalau makanan kita makan tak cukup, kita akan bermasalah juga. Sebab makan ni dia bukan soal kena lebih, bukan kena kurang, dia kena cukup.
ramai yang faham bila nak berlari, bila nak bersukan, dia akan memilih kepada kurang makan. Bila kurang makan, masalah juga. Sebab korang punya body ni, bila korang nak bergerak, dia memerlukan sumber bakar ataupun sumber bahan api. Seperti mana kereta ataupun kenderaan akan memerlukan petrol ataupun diesel. Same goes dengan kita punya body. Kita punya body ni memang kena ada sumber bahan bakar juga supaya dia boleh bergerak. Faham tak? Sekali korang habis korang punya petrol, memang tak boleh gerak kan? Faham tak? So dekat situ, Nas nak bagi tahu korang, makan secukupnya. Bukan korang kurangkan korang punya portion ataupun korang melebih-lebih. Kau kena cukupnya, tetapi kau kena tahu body korang juga. Body orang lain keperluan. Tak boleh nak samakan semua orang. Okay? Thank you. Bye-bye.